Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ni aku nak pasang kipas kat dalam bilik ni, dekat lampu ni. Ni bilik ni. So ini switchnya. So aku nak tunjuk cara dia. Macam mana kita nak pasang kipas Sekarang switch lampu ni ada satu. Sepatutnya kalau kita pasang kipas ada dua. So macam mana kita nak buat, itu aku nak tunjuk. Dan lampu ni kita alihkan, dan kita kena wiring balik lampu ni. So kipas tu kita akan pasang situ. Lubang kipas pun tak ada, hook dia pun tak ada. Apa yang kita nak buat kat atas tu, ada kayu ke tak ada, semua tu aku akan tunjuk dalam video ni. Jom kita buat. Ok, first kali aku nak gantung kipas kat sini dulu. Jadi wiring kipas tu aku akan guna wiring lampu ni. Jadi yang aku akan buat adalah nanti wiring lampu ni akan pindah ke sebelah sini. Kemungkinan besar lah. Aku pasang kipas dulu, lepas tu kita wiring lampu. So benda pertama sekali, kita cabut dulu lampu ni, matikan current, cabut lampu ni, cabut daripada ceiling ni. Lepas tu kita tebuk lubang untuk pasang hook kipas. Ok, dekat DB box ni kita cari tadi aku dah cari. So kita matikan satu-satu ni. So aku jumpa yang ini Bila kita tolak ke bawah, dia akan mati Aku tolak ke bawah, dia mati. Dia mati. So inilah dia punya fuse dia. Ok, jadi selamatlah kita untuk buat kerja. Ok, aku dah buka cover dia. So kita cabut wire dia ni. Dia wire daripada lubang ni Wire daripada lubang ni ada 3 warna, kuning, ni live, bumi dengan natural. Kita buka. Yang ni kita buka sini, cabut wire dia. Yang ni kita buka sini, cabut wire dia. Yang ni kita tarik dia, wire bumi. Ok, wire dia kita dah cabut. So kita buka skru yang ikat body ni. Kat sini satu, kat situ pun satu. Kuat dah. Lepas tu kita turunkan body lampu ni. Ok, aku dah cabut lampu tu. So kita buka ni ni kita umpil je. Ok, dalam dia ada skru. Kita buka skru dia. Ada 2 skru ni Ok, ni biar je sini. Nanti kita turunkan wire daripada atas tu, turun ke lubang ni Ok, sekarang aku nak tebuk lubang untuk pasang hook tu. Jadi kita kena naik atas nak letak kayu sekali, nak ikat kayu tu, pasang hook. Ok, ni aku ada beli sikit barang. Wire ni hijau, merah dengan hitam. Untuk 3 color ni. 1 meter RM1.50. Dia 2.5 Wire ni punya saiz 2.5. Jenis tebalnya apa ni, aku beli yang merah ni, beli 5 meter. Yang hijau dengan hitam ni aku beli 3.5 meter. Ok, lepas tu aku beli ni hook ni. Hook ni aku beli RM5.90 dekat hardware Ok, dia ada lubang, nampak tak? Dia ada lubang untuk nampak tu. Ni lubang ni untuk lock So kita letak pin boleh, kita letak apa-apa pun boleh lah. So ini mata drill. Make sure dia boleh masuk make sure dia boleh masuk Dia punya saiz dia besar sikit. Lagi besar sikit lagi pun lagi bagus. Aku cuma ada ni je. Aku tengoklah macam mana boleh pakai ke tak. Lepas tu dia punya nut ni saiz 13 ni. Ok,
Lepas tu switch ni aku dah beli untuk 2 switch, 1 lampu, 1 kipas. Ni aku pasang di kat bawah lah. Ni dia punya takal dia. Yang tempat gantung dia ni, getah dia kat sini. So ini yang lama punya yang kipas yang kat ruang tamu tu. Satu set semua lah aku akan pindahkan ke bilik ni. Ni kayu dua-dua. Kayu dua-dua ni aku beli kat hardware 10 kaki, sebatang 10 kaki tu RM22. Aku beli 2 batang lah. Ni aku dah siap potong lah. Aku potong ni 3 kaki. Sebatang tu aku dah naikkan ke atas untuk jadikan tempat aku pijak sebab tempat tu memang tak ada tempat nak pijak. Ni drill plier untuk potong. So jom kita buat. Okey, ni dekat atas ni wire lampu tadi tu. So aku dah letakkan kayu ni tadi ni. Daripada kosong aku letak kayu kat sini. So aku nak tebuk dekat kiri kanan. Kiri kanan apa ni, kayu ni. Okey, first kali aku akan tebuk lubang kat dalam ni dulu yang belah dalam ni dulu. Lepas tu aku ukur lubang dia untuk tebuk lubang yang sebelah pula. Aku tebuk dulu aku guna satu tangan je ni, satu tangan aku berpaut. Tak boleh nak rakam. Okey, aku dah tebuk satu lubang, 2 lubang Ngangoi ikut saiz ni. Ukur. Macam ni ngam So kita masukkan hook ni daripada bawah. Tak tolong seorang pegang kat bawah, aku ikat kat atas. Okey, ni dah ada yang tolak masuk ke dalam ni. So kita masukkan dia punya ni dengan naik dia Ni ada lebih lubang banyak. So aku kena tambah kayu dekat lubang ni. So aku ada potong kayu ni. Kayu ni dua ni aku akan masukkan bawah dia. Okey, besi ni panjang sangat lah. So aku dah tambah kayu lagi tinggi macam ni. So aku nak masukkan dawai kat sini untuk safety lock dia. Okey, dia punya bunga skru ni aku selotip je supaya nut dia tak digerak. Lepas aku ikat dawai ni kat lubang ni, jadi nut tu tak lepas lah, safety lock. So sekarang ni aku nak ikat kayu ni dengan besi macam ni supaya dia tergantung lebih kuat. Okey, ni aku ada skru satu nampak dah. Aku skru satu dekat situ. Okey, aku akan tambah lagi. Okey, pasang hook ni dah siap kayu dia pun aku dah ikat besi ni naik ke atas ni. Okey, yang ini pun besi ni pergi ke sini, diikat sekali dengan kayu ni. So ni dah siap. So kita nak tarik wire Okey, ni wire hijau dengan hitam, natural dengan earth. Aku masuk lubang sini. Okey, kita masukkan dulu. Okey, agak-agak je sejengkal je. Kita masuk, lepas tu kita bawa ke sana. Sebab kat sana nanti aku nak pasang lampu nak tebuk lubang, pasang lampu, keluarkan wire dekat sana. So kita looping hijau dengan kuning kat sini. Okey. Okey, wire merah ni aku nak turun ke bawah ke tempat switch tu. Lalu sini. So ini wire yang daripada lampu tu tadi tu sekarang dah jadi kipas. So aku akan turunkan wire ni turun ke bawah. So wire live ni akan jadi wire live untuk lampu yang baru dekat sana. So yang kipas ni kita guna yang dah ada ni lah, kuning ni Sini kita turunkan ke bawah. Kat bawah dah ada orang tunggu dah. Ada tak? Ha?
Dah ada ke? Dah tarik sejengkal belum? Okey. So ni dia. So kalau yang ini nak ke sana nak ke sana dulu pun boleh juga. Lepas tu belokkan dia ke sana kan, pun boleh juga. Ataupun nak terus bawa ke sana ke, ikut itulah mana. Okey, sekarang kita dah ada wire natural dengan earth daripada sana, dah bawa ke sana. Wire live daripada switch sini dah ke sana juga. So kita nak tebuk lubang tu. Tapi sebelum tu aku nak gantung kipas dulu. Kita dapat tengok mana kita nak pasang lampu tu. Takut dia tu duduk dekat atas kipas tu nanti Kita kalau boleh nak jarak sikit pada kipas tu. So jom kita turun bawah dulu. Okey, yang ni kita dah letak macam ni takal lah punya hook dia. Ni dia punya boost aku dah masukkan. Okey, sekarang kita nak sangkut kipas dulu supaya aku tengok berapa panjang kipas tu, baru kita letak lampu kat tepi sana tu. Okey, kipas ni kita dah gantung masukkan macam tu. Nanti kita boleh sambung wire. Sebelum tu kita nak pasang lampu dulu kat situ. Okey, aku dah tebuk lubang ni. Bang ni sikit untuk ikat skru. Aku tanda Aku tanda tadi marking yang ini, lubang ni, lubang yang ini dengan lubang yang ini aku marking dekat atas ceiling ni, lepas tu aku tebuk. Yang ni paling penting untuk masukkan wire dia. Okey, sekarang ni aku dah ikat skru situ. Lubang untuk wire aku dah ikat skru sini. Okey, kuat Okey, masukkan wire daripada atas. Okey, ni wire yang asal ni wire yang kita baru masukkan ni. Aku tip macam ni. So aku nak cantumkan looping hijau dengan hijau, hitam dengan hitam hijau dengan hijau, hitam dengan hitam. Aku dah cantumkan hitam dengan hitam, hijau dengan hijau. Ini live je single saja wire live ni, wire api. So kita akan masukkan pada konektor ni wire-wire ni semua. Okey, sekarang aku dah kemaskan masuk dekat konektor ni. So kita akan sambung wire ni, wire kipas ni pada wire ni. Okey, kita sambung. Okey, coklat dengan kuning, biru natural dengan hitam natural, bumi dengan bumi hijau. Yang kuning ni tadi live dengan coklat live. Okey, make sure semua ketat. So kita boleh naikkan cover ni. Okey, sekarang ni lubang yang aku tebuk tadi untuk wire lampu. So ni wire yang daripada kipas tadi tu sana, dengan wire live sana kita tarik daripada switch tu. So kita masukkan wire ni. Kita julur je ke bawah, nanti kita potong kat bawah. Okey, aku dah masuk sini. Ini. So dekat atas ni rasanya dah settle lah kerja. So kita boleh settlekan kerja kat bawah pula. Okey, wirenya ada kat bawah dah. Panjang ke bawah ni. Okey, kita potong, kita sambung wire ni. Okey, aku dah potong pendek. Agak-agak boleh sampai merah pasang kat sini, hitam pasang yang kat sini, hijau kita selitkan kat body dia.
Macam tu je So yang merah ni kita masuk kat sini. Okey. Merah aku pasang dekat dia punya ni, kotak ni. Hitam aku sambung kat wayar kuning ni. Wayar kuning yang dia pergi ke ujung tu. Dia pergi ke ujung. Situ dah ada. Okey. Satu wayar kuning ni dia ada konektor. Okey, hijau aku selipkan kat situ. So dia dah siap dah yang ni. So kita tutup je cover dia. Okey, lampu ni pun kita dah siap pasang. Kipas dah siap. Tinggal wiring bawah ni je. Okey, kini kita nak buka. Kita dah tak nak pakai lagi ni. Sebab aku ada beli yang baru punya ni. RM12.90 Swiss jenis macam ni. So kita nak pasang Swiss ni lah. Satu Swiss lampu, satu Swiss kipas.